Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. If you guys new here, my name is Munira. I'm here to talk about a lot of things and a lot of many more. Okay, so hari ni ceritanya pasal aku Munira lost interest in baking. Why? Because sebab pertama, dulu Munira belajar baking. Munira masuk sekolah tentang baking, pembuatan kuih, pembuatan kek, pembuatan cookies, semua Munira buat. Tapi sekarang ni dah habis belajar ni, Munira rasa macam, oh, aku tak ada faedah nak buat benda tu. Sebabnya aku rasa benda tu waste my time. Okay, so bila mak Munira ajak Munira baking, Munira tolak mentah-mentah. Munira rasa macam, kenapa nak kena suruh Munira yang buat? Kenapa tak suruh adik-beradik yang lain? Kan logik juga kan? Kalau fikirkan balik kan, itu sebab pertama mak Munira nak eratkan silaturahim dengan Munira, nak eratkan bonding ibu dan anak sama Munira. Tapi Munira tak fikir pasal benda tu dan Munira tolak mentah-mentah. At last Munira tak buat benda tu dan mak Munira pun kecewa. Munira lost interest ni sejak tahun lepas. Sebabnya Munira rasa tak ada faedah dan Munira rasa buat kuih ni, buat kek ni semua macam menyusahkan. Sebab nak kena sediakan peralatan, sediakan bahan-bahan, sediakan semualah. Dan lepas tu nak kena cuci lagi, nak kena ikut resepi lagi. Munira rasa macam, oh, aku tak nak buat lah. Sebab nanti aku kena cuci pinggan, sebab nanti aku yang kena sediakan bahan-bahan, sebab aku nanti aku itu. Itu yang Munira rasa macam tu. Tapi Munira sedar, ada sebab kenapa Munira belajar benda tu. Ada sebab Allah beri Munira peluang untuk menimba ilmu tentang baking. Mungkin satu hari nanti Munira akan guna perkataan baking ni, Munira akan guna skill baking ni kepada anak-anak Munira, kepada orang lain. Munira boleh buat kuih untuk orang lain, kan? Memang dulu orang selalu tempah kat Munira. Munira rasa macam, wow, seronoknya orang tempah boleh dapat duit masuk, boleh dapat duit banyak. Tapi Munira fikir balik kan, aku buat ni semata-mata untuk duit, bukan untuk kegembiraan aku. Aku buat untuk duit dan aku tak happy pasal benda tu. Dan Munira cakap dengan diri Munira sendiri, adakah aku menyesal kerana ambil kelas baking? Adakah aku rasa macam tak puas ambil kelas baking ni? Adakah aku rendah-rendahkan kelas baking ni? Macam tu Munira rasa macam tu. Tapi ada kalanya Munira rasa macam minat tentang baking ni, ada kalanya Munira tak minat. Munira tak tahu apa nak jadi dengan Munira. Tapi insyaAllah satu hari nanti Munira akan guna skill baking ni untuk tunjuk kepada orang ramai, Munira pun boleh buat baking. Munira boleh gunakan baking ni sebaik-baik mungkin. Okey, itu je lah Munira nak cakap. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video Munira. Jangan lupa like and subscribe to down below. Bye. Assalamualaikum.